Ya, sekarang kau orang 9 ni. Jadi bukan sampai pukul 8.30 tu. Air tengok dulu. Kita set up lah. Oh, lupa nak setting buat professional video supaya dia terang. Satu siap. 8 kosong. Gila. Dah malam main tu. Dah give up kan ni. Dah tak semangat tu. Tak boleh. Tu kena gelak. Itu mengenut macam tu. Kerja nak parking je. Satu galah siap, 2 road pinit dah siap. Tunggu air sampai je ni. Untuk masalah ni tak boleh pakai FG. Surut ni main dekat-dekat lah. Paling slow je lah. Tak boleh rejam lah. Sebab berpasan cincinnya pecah. Tak repair pun tak sempat dah. Air dah sampai dah. Jom lah. Lah. Tawakal. Kita sini spot main Semilang dengan Malung tau. Lagi kan musim hujan. Sekarang dah start musim hujan kan. Malung sini dah syak sikit. Kita buat Y je, simple. Tapi dia main show kasar, tebal. Nampak tak? Ni pakai batu 100 gram sebab ni untuk main udang. Untuk abang saya. Dia tak nak rejam kuat sangat. Santai ni, main santai. Tu air sampai. Kata betapa lubuk malung kat sini kan tengok. Anak malung ni. Anak malung makan perempuan. Bukan beli tau anak malung. Nah ni. Dia makan dia? Ni malung kan ni. Bukan beli ni. Ni malung. Kita dah beli. Malung dah masuk lah ni. Standby udang. Pakai udang. Dia boleh pakai isi malung ni juga. Boleh pakai udang. Malung kat sini makan. Dia biasa memang time kalau hujan je main dia. Musim dia. Tak tepi lu. Alamak, dah terkesat ya. Sorry ya. Kita terus tukar udang kopek. Okey. Cuma. Durang kau tu. Durang kau. Lampu tak dibawa. Masing-masing buta. Dah bergegar. Gulung lah. Tak langsung. Orang ni lah. Macam ada. Ada. Mumpun. Tahu. Anak Semilang. Bukan Ustaz anak Semilang. Betul tak anak Semilang. Oi. Maksudnya pompom frozen sini boleh pakai. Cuma bapak dia belum sampai. Anak macam kan. Betul kau. Kau ni main kendur ke? Lepas tu nanti betulkan lebat kau. Dia dah sengit. Kendur macam kau ni. Tak, batu dia melekat ni. Batu tajam. Cik. Aku dulu kena klinik Semilang besar ni je weh. Serius. Dia lagi kecil, lagi pekat dia punya bisa dia. Yang cocok bius kan. Besar ni Semilang ni. Tak besar pun. Tapi apa? Aku tak tahu lah.
Nanti baca surat doktor tu ada tulis. Ada rekod. Dah cocok ke tu yang mana? Betul-betul tempat bengkak tu. Bengkak sini. Kena cucuk sini kan. Bengkak sini. Kat sini dah cucuk. Oh. Oh, berair kat mata aku tu. Dia tangga lah. Tak boleh kena potong benang dulu. X8 beli chain spare besar. Dah patah dah. Tu patahkan je. Tak kisah. Kak ni bersihkan epoxy dia. Ambil cincin baru. Oops. Ni kena lighter. Nak cairkan epoxy dalam dia tu. Ni memang aku dah reserve. Simpan spare. Cincin yang lubang dia besar terus. So yang kecil boleh masuk, yang besar boleh masuk. Ni ada dua ni, tinggal satu. So kena cair lagi. Lepas tu aku dah simpan pula epoxy mini. Epoxy dia tahan apa kalau hujan ke apa, dia panas apa boleh pakai. Okay, kita bantu air besin, jom. Baru ni aku beli TC Taker RM3.5 je. 4 minute epoxy yang bagus untuk emergency ni. Tebukkan dia. Tebukkan dia. Tengok untuk pucuk sikit je. Satu drop cukup tu. Sama ni sebar dia. Satu drop. Sikit je dalam ni. Tak apalah. Separuh je dah bekas. Lepas tu dah rupa pucuk. Okay, terus sapu. Jangan ganggu gajah. Ganggu gajah ni cuaca panas tak tahan. Tiup-tiup sikit untuk angin. Dia kering sikit. Ok, dia boleh masuk. Kalau dia lidi lagi bagus. Ok, ngam-ngam. Nampak tau. Lepas tu belen-belen dulu. Set. Ok, dah ready to use. Kalau dia lidi, cocok tengah lidi. Dia akan center lah. Macam ni kita agak-agak je lah. Bagus untuk emergency ni. Siap. Boleh ni campur yang minggu lepas ni buat goreng. Senangin. Ni kena sampai. Pompom frozen. Jadi. Mesin kena tangkap gambar. Boleh. Gelap. Ni. Buatkan. Kau pergi ambil penyapu kat pondok tu. Monster. Mak. Ikan besar, mak. Mak. Ikan besar. Golong jangan. Ui, kasar. Ada penyapu dekat pondok. Gulung joreng kau tu. Pasal ambil penyapu kat pondok. Besar ni. Penyapu. Ikat tekan. Pari je. Udang kopi. Macam pari. Menekan. Cakap besar. Gulung sebelah ni. Yang biru gulung. Dah gulung yang biru. Cakap besar. Dah, letak tu. Okey. Lepas tu pergi. Cakap besar. Cakap. Pergi ambil penyapu. Penyapu kat pondok tu ada penyapu batang warna biru. Lepas tu ikat mata kail. Besar. Besar betul. Besar betul, alhamdulillah.
udang kopi. Bahaya. Cepat long. Tak boleh. Besar tengok, tak dipaksa, bahaya. Ya, sini ya. Oh lemak, nak pegang. Mana long? Long lari. Cepat long, ikan dah sampai. Saya agak besar long. Dalam box tu ada mata ikan besar. Ni tak lejak ni, besar sangat ni. Lepas tu kau ambil tali, kau ikat cepat-cepat. Kat belah atas je. Mata ikan besar kat belah atas je. Ya, ayah pegang boleh ya? Ya sini ya. Ayah sini ya, pegang juga kan? Kau pegang tak apa, aku try pegang grip dia. Dia terlalu dalam. Dia dah lemah ni. Kau hold je macam tu. Biar jangan bagi tenggelam. Angkat lagi, jangan bagi tenggelam. Bismillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul rezeki. Udang kopi. Ui, macam tak percaya. Alhamdulillah. Cakap monster kedua. Dia yang meletup-letup tangkap belanak tadi ni. Ui, besar betul long. Ui, 6 kilo dia ni. Alhamdulillah. Ui, kena sepak dengan dia. Rezeki dia telan dalam betul. Ui, rezeki. Macam mana ni? Baru orang kain ni. Ni. Dalam lah. Tak boleh selamatkan. Kat baru je lah. Ni saya kat tadi. Kuning. 1, 2, 3. Lidah tak boleh cabut. Telan dalam. Udang kopi. Tak kalau nak berezeki. Bagak. Menekan. Ada lagi. Sembilang tu. Ada asyik ni. Asal lucu ke? Tadi berat dia. Ya lucu lah. Oh lucu. Nekan tadi. Tadi ni rambut Y 4 kaki. Rambut Y 4 kaki. Long ketul. Ada long? Tak ada pula ni. Tak ada dah. Dia lagi tu. Kembali membelasah belanak. Kasau. Hilang ni. Di depan. Berikan ni. Ada. Kita maju ke depan dulu. Tunggu apa ni? Pun. Tunggu balik. Ni depan sini aje. Itu nak ngaji aku. Ada lagi. Tekan tu. Ya, 9. Alhamdulillah. 9 ya. Ya. 9. Bawa pergi sana. Pelayak sana. Ayah tidur ya. 9 makan je. Ada ke tak? Main-main ni ikan ni.
Aduh, baby. Gelap. Baby gelap. Lompang pari tak? Gelap. Lompang pari. Patah biar aku apa dah. Air nak habis. Tapi boleh nak try. Sebab semua dah pakai udang kopi kan. Kau pakai udang kopi ke tu? Yang ni nanti nak pakai udang kopi ni. Tinggal last plan bumbun. Semua dah pakai udang kopi. Satu orang kena pakai gelama. Sebab semua udang kopi jenuh lah. Nak setting. Semua umpan cepat habis kan. Penat weh. Gelama gelemi. Termain hiasan isi gelama. Tapi tak pernah kemas. Okey. Salah arah lah. Boleh lah. Aman-aman je lah. Yang penting dia padat sikit. Tak gempak. Boleh lah. Cik bola. Cik Risen cik bola. Ada gegaran. Macam gegaran gelama. Ada. Ya lu. Weh, okey. Lama ni. Tak ada. Yang mengetuk. Lama mengetuk. Ya, dia sampai betul lekat. Kita pakai baby malung. Baby malung kita strike ni. Cangkuk dia. Cangkuk. Boleh. Hidup lagi lah. Kenapa? Jenahak lah. Baby jenahak. Ini kalau main kejik sini boleh dapat dia ni. Tanda. Baby jenahak. Nak lepas ke? Buat umpan. Serius lah. Dia yang goncang-goncang dia. Baby jenahak guys. Memang air sisik malam ni. Mana mak dia? Jenahak. 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 Pelik tu. Alamak. Yuk. Ush, pahal ni.
Ada barang lah. Ada barang. Ada barang. Long, cepat long. Cepat long. Ada. Cepat long. Lari long. Umpan anak malung. Tak tahu makan ni. Tak tahu dah ke sana. Gulung jurang pendek. Dia balas kanan ni. Gulung jurang pendek. Tu berat weh. Oh tu boiling. Apa ni? Oh ni. Oh. Bapak belukang, alhamdulillah. Ayah suka ni. Sampai dah dia. Ya, pegang. Ada 2 kilo ni. Umpan malung. Ya, inilah target kita hari ni. Bapak belukang. Kena pula dulu air dia. Dah keruh-keruh. Ya, penutup kita hari ni. Long. Memang senyap. Tak betul kendur. Kendur tali dah ke kanan dah. Ya. Strike kedua. Impeller malam ni perform ah. Anak malung tadi. Suka dia anak malung Betul lah, isi malung memang umpan jitu lah. Sungai layang aku pakai dia juga. Lagi besar. Orang tu 4 kilo. Rakit. Padu. Ya suka Tapi tak ada telur lah. Ada telur bonus lagi. Ya ni perkawan kau. Sama-sama monster. Buat video lah. Post TikTok lah. TikTok ada, YouTube ada. Tengok orang TikTok nak follow. Boleh. Share video apa? Nasi surf fishing. Nasi Surf fishing. Okay, dah closing. Yalah kita pulang. Macam mana? Macam ni kot. Lipat panjang, betul tak? Lipat, pancangan panjang tu lipat. Simpan ni. Alah, balik lah. Dah. Sampas mat. Ada 6 kilo 8 kilo.